Assalamualaikum geng, kita bertemu lagi dalam video pada kali ini. Di belakang aku ni adalah dua buah motosikal baru yang dibawakan oleh Suzuki kepada rakyat Malaysia hari ini. Actually sebenarnya dia bukan dua buah model berbeza, sebenarnya adalah satu model tetapi ada dua variant. Yang mana satunya lebih pada off-road bias dan satu lagi itu lebih kepada road bias, ataupun kita boleh panggil sumo motor lah. Sekejap lagi aku akan tunjukkan korang, dan nama model ni adalah Suzuki DRZ4. Satu S untuk off-road dan lagi satu SM untuk supermoto. Kita panggil supermoto lah. Kita akan tengokkan sekejap lagi. Tapi sebelum tu, aku nak mohon jasa baik korang untuk menekan dulu butang subscribe dan juga butang loceng. Dan korang juga boleh komen dekat bawah. Sila tekan like dan sharekan kepada kawan-kawan korang yang mana yang suka off-road, yang mana yang suka motosikal supermoto. Jom kita sama-sama tengok apa yang akan diberikan oleh Suzuki. Let's go. Sebelum kita mulakan, apa kata kita berselawat dulu kata junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Ini adalah DRZ4S yang mana lebih kepada off-road bias, dan yang ini adalah DRZ4SM. Kedua-dua buah jentera ini datangkan dengan enjin berkapasiti 398cc. Untuk enjin dia, sebelum kita nak sembang dululah, sebenarnya untuk kedua-dua buah model ni didatangkan dengan enjin frame yang lebih kurang sama. Hanya ada beberapa perbezaan lah, disebabkan dia punya setting, satu untuk off-road dan lagi satu setting dia untuk supermoto. Daripada segi ketinggian, berat, tayar dan sistem braking ada sedikit perbezaan. Walau bagaimanapun, secara keseluruhan frame, sistem, mode dan sebagainya adalah samalah. Enjin 4-stroke single cylinder double wet cam, seperti yang aku bagi tahu tadi, 398cc yang mampu menghasilkan sehingga 38 horsepower dan juga 30 Nm of torque. Kedua-duanya didatangkan dengan tangki yang berkapasiti 8 liter. So, apa beza dia untuk model off-road ni? Iaitu model enduro lah. Dia didatangkan dengan overall 920mm ketinggian, berat dia 151 kg dan dia punya ground clearance dia 300mm. Lepas tu penggunaan tayar dia lah. Dia datangkan dengan tayar depan ni, dia pakai Trail Winner punya tayar yang bersaiz 80/121 M51P dan tayar dia tayar tube Manakala untuk tayar belakang dia menggunakan tayar 120, 80, 18, 62 tube tayar jugalah. Untuk trail rake dia 27.5 degree. Daripada segi sistem braking dia, dia menggunakan brake disc, tetapi untuk yang hadapan dia menggunakan disc yang biasa, tu port piston caliper. Manakala yang belakang ni dia datangkan dengan single port piston caliper dan dia datangkan dengan ABS lah, dua channel depan dengan belakang. Untuk ABS ni sebenarnya dia boleh ditutup lah, dan aku nak tengok daripada dia punya ketinggian 920mm. Seat height dia 920mm lah. So macam aku akan duduk, biasalah motor ni memang tinggi tapi dia ringan, 151 kg saja. Macam ni lah, struggle sikit lah. Tapi biasa lah, macam kita akan duduk macam ni kan. Duduk macam ni sebelum motor jalan, lepas tu baru kita jalan. Jom kita buka, boleh tengok tak? Alamak, tak ada bateri lah. Seperti biasa dia datangkan dengan Suzuki Riding Mode ABC. Dia pun ada siap dengan traction control. And then dia punya plug ni untuk power delivery yang lebih baik, dia datangkan dengan dua iridium spark plug lah. Dia didatangkan dengan Kayaba inverted telescopic fork 260 travel dan juga fully adjustable lah. Macam ni korang tengok, dia punya rebound dan juga compression. And then dekat belakang ni pun juga daripada brand Kayaba, link type shock 277mm lah, fully adjustable. And then daripada segi dia punya features, perbezaan dia macam korang tengok, dia punya tayar lah. Dia punya tayar ni kurang grip dekat atas jalan biasa, tetapi dekat off-road memang best. And then dia datangkan dengan steel punya foot peg ni. Yang ni rubber ni hanya untuk, aku tak sure kita boleh cabut ke tak, rasa boleh. Ada skru kat bawah ni,
Kalau kata korang nak masuk off-road, korang just buka ni sajalah, terus dah boleh masuk off-road. Ini adalah variant yang kedua, iaitu DRZ 4SM. Macam aku cakap tadi, kedua-dua design motosikal ni sebenarnya tak adalah berbeza sangat. Cuma daripada setup, yang ini dia setup kepada road bias, supermoto, tayar yang lebih kecil, tayar 17, lebih rendah tetapi dia lebih berat. Model S berat dia 151 kg, manakala model SM ni berat dia 154 kg. Itu saja. Selain daripada itu, seat height dia 890 mm dan juga penggunaan tayar lah. Seperti yang aku cakap tadi, tayar hadapan dia 120, 70, rim 17, 58H, juga jenis tube. Manakala untuk tayar belakang dia 140, 70 dan rim 17, 66H lah. Juga menggunakan tube. Tayar yang digunakan adalah tayar Dunlop Sportmax Q5A. Dia punya tinggi dia 890 mm dan juga ground clearance dia 260. Untuk aku berketinggian 165 cm, bergantung kepada tapak kasut lah So kita akan duduk, tengok macam mana. Of course lah, akan menginjak lah bila 890 ni. So macam ni. Akan tetapi untuk berat motor dia hanya 154 kg. So sebenarnya tak ada masalah ataupun tiada kesukaran untuk kita nak angkat motosikal ni lah. Dan ini adalah dia punya daripada segi sitting position lah, exactly sama. The seat setting semua sama sahajalah. So bergantung kepada cara pembawaan. Handling dia sebenarnya lebih kepada upright. Biasalah bawa motor, supermoto ni tangan kena mengepak mat. So macam ni. And then korang nak duduk macam tu lah, ke depan ke apa semua, belakang pun boleh. Dan kata kalau korang nak berdiri pun sebenarnya tak ada masalah jugalah. Walaupun dia adalah 400cc, meter dia meter digital. Nanti aku akan tunjukkan kemudian dekat tempat test ride bunyi dia pun sekali. Tetapi tetap didatangkan dengan SIRS lah, Suzuki Intelligent Riding System, yang mana dia ada Suzuki Traction Control, dia ada ABS yang kita boleh tepat, tutup dan buka. And then kat sini untuk mode, kita boleh tukar mode. Dia ada mode A, B, C, yang mana A tu adalah yang paling powerful, C tu umpama macam rain mode lah. Dia punya throttle ni sebenarnya dia throttle by wire. So daripada segi power delivery, pembakaran tu memang sedap. And then handle dia pun just nice lah untuk off-road, untuk supermoto ni. Tak ada rigid sangat. And then macam korang tengok, dia punya handle pun sangat-sangat ringan lah. Motosikal ni didatangkan pada harga RM42,988. Akan tetapi Suzuki memberi kepada 50 orang yang pertama, first come first serve, pada harga diskaun RM39,888. Okay geng, so kita ada peluang untuk test motosikal ni walaupun sekejap dan pendek je. So aku akan test yang DRZ 4S dulu. Tapi motor ni tinggi mat. Bismillah. Mode dia kita tukar dulu. Wih, mana ni? Mana ni? Woohoo! Motor ni sedap macam ni lah. Okay, untuk DRZ off-road bias lah. So nanti kita duduk, kita akan tengok yang
DR what? So ini DRX S. 398cc, single cylinder, 30 Nm of torque. So ni yang kedua pula. Tapi yang ni super motor katanya lah. Traction control kita boleh tutup. Tapi untuk newbie seperti saya takkan buat lah. Kita bagi abang ni jalan dulu. Dan ini adalah dia punya riding position. Kaki korang tengok. Kalau yang tu memang kaki aku sebelah je baru aku sampai. Yang ni hujung-hujung je. Nampak? Tapi best dia sebab ni dia ringan. Nampak? Dia ringan. Korang boleh main. Kita pakai traction control 1 je lah. Untuk jalan macam ni super motor lebih best lah sebenarnya. So ok lah, tu je lah kita rasa. Tapi pendek sangat, aku pun tak berani sangat. Kita kena bagi abang Dur kita buat baru ngam. So ok lah, tu je lah untuk Suzuki DRZ4S dan juga DRZ4SM. So kita jumpa dalam video akan datang. Jangan lupa like, share dan subscribe. Assalamualaikum.